Hai guys, Assalamualaikum. Baru-baru ni Facebook page Demi Pulau Pinang telah pun melancarkan satu posting yang mana dalam posting tu kami bertanyakan pendapat kepada para penyokong tentang player-player yang penyokong rasa berada dalam top performance dan juga patut ataupun wajar dikekalkan pada saingan Liga Super musim depan. Jadi para penyokong dah pun buat kerja masing-masing, dah pun menyatakan pendapat. Jadi hari ni saya pula wakil daripada Demi Pulau Pinang nak bagi pendapat kami pula tentang beberapa player yang berada dalam top performance dan juga wajar dikekalkan untuk saingan Liga Super musim depan. Yang pertama of course lah kapten kita, Azmi Muslim. Azmi Muslim ni kalau kita tengok apa yang saya perasan semasa game ni, beliau boleh dikatakan seorang kapten yang cengeng dalam padang. Hampa tahu tak cengeng? Cengeng ni bila teammate dia buat salah, dia marah on the spot, dia tegur. Apa benda yang tak kena dia tegur, nak make sure team tu improve. Ni satu leader yang bagus sebenarnya. Sebab captain kita tahu, captain akan ada macam-macam karakter. Ada yang cool, ada yang pongoy orang kata kan, ada yang kuat bebai. Tapi Azmi ni cara dia tegur, saya tengok cara dia lead team, memang player-player muda boleh ikut lah walaupun cengeng-cengeng pun kan, sampai kita jadi champion. Tu Azmi Muslim saya rasa memang patut dikekalkan lah untuk next season kalau ada rezeki. Kemudian second player, of course keeper kita, Samson Movil. Macam yang kita tahu, Samson Movil last season main untuk JDT2, tapi awal season ni beliau sign untuk Penang FA dan kemudian performance tengah meningkat naik. Itu boleh dikatakan rezeki beliau lah. Karier bagaikan mati hidup semula. Hampa boleh bayangkan tak? Dalam 11 game Liga saja 4 clean sheet Somerville bagi. 4 clean sheet. Bolos pun paling sikit. Dalam Liga kita ni. Bukan biasa-biasa keeper macam tu. Okay, next. Yang ketiga. Saya pilih Latif Suhaimi. Latif Suhaimi kalau kita tengok sekarang ni beraksi sebagai defend. Betul tak? Defend. Latif ni saya boleh katakan positioning dia ni sentiasa on point. Dia ada waktu-waktu penting buat blocking yang penting. Even kalau lawan JDT2 tak silap saya, dekat Larkin kita main, ada satu bola on the line, Latif save kan. Tu antara defend yang berpengalaman lah dalam saingan Liga Malaysia ni. Kemudian import kita yang pertama, Rafael Vita ataupun the tanker kita. Ya, Vita ni kalau kita tengok speed, kalau nak ikutkan speed, Vita ni agak kurang lah dari segi speed. Tapi dari segi conduct defense ni, Vita memang A lah. Kita boleh dengar, kita boleh tengok macam mana Vita punya gameplay, dia boleh conduct defense. Kita punya back four, macam mana dia communicate dengan center back yang lain, dengan left back dengan right back kan. Itu yang best Vita. Kemudian right back kita, kita ada Fairuz Zakaria. Fairuz Zakaria ni sebenarnya player yang masih lagi muda. Tapi kalau kita tengok gameplay, saya boleh katakan Fairuz Zakaria ni the next Matt Davis. Sebab apa the next Matt Davis? Beliau punya gameplay lebih banyak suka crossing. Buat overlap crossing. Jadi itu macam Matt Davis lah main. Mana tahu beliau boleh ganti Matt Davis atau nanti untuk Malaysia. InsyaAllah. Kemudian kita ke position yang seterusnya, midfielder. Saya pilih Khairul Azrin. Khairul Azrin pun macam Latif, player yang berpengalaman, pernah beraksi dalam Liga Super bersama beberapa pasukan. Jadi kita tengok Khairul Azrin ataupun Acong, bila dia kemudi tengah, kita punya midfield boleh dikatakan stable tau. Khairul Azrin ni dia boleh control tempo game. Tempo game untuk pasukan kita. Dari segi attacking dia boleh, dari segi defensif pun boleh. Dia kira neutral lah, dia boleh control. Ini yang satu benda yang special dengan Khairul Azrin, yang saya rasa sebab tu player ni patut kita kekalkan untuk next season. Kemudian Lee Chang Hoon. Lee Chang Hoon ni merupakan player import yang mana bagi saya beliau agak low profile lah compare dengan trio Brazil kita yang 3 tu. Lee Chang Hoon ni kalau kita tengok gameplay dia laju. Okay, dia ada vision bila dia main. Jadi tak semua midfield, tak semua import yang ada vision macam Chang Hoon main. Dia kira nak pass. Dia main laju. Okay. Kemudian Amir Azhar. Amir Azhar ni player yang hot. Amir Azhar pula. Kita tahu Amir Azhar punya ability untuk nak dribble macam mana. Dia punya speed macam mana. Jadi saya rasa kualiti yang ada pada Amir Azhar ni setanding dengan player-player Liga Super yang lain. Kalau kita lepas beliau untuk next season ni, saya rasa rugilah. Kita dah
kehilangan seorang player yang berbakat dalam posisi wing ni. Kita tahu Amir Zahar punya gelecek, dia punya dia punya mai. Dia boleh lepas 2-3 player. Okay, kemudian Al-Hafiz Harun. Al-Hafiz Harun kita tak payah cakap banyak. Beliau memang satu orang player yang mempunyai kebolehan. Ada speed, dribbling boleh. Kita tengok dia punya dribble macam mana. Dia lari, susap. Macam Jebon. Okay. Tu Al-Hafiz Harun lah. Kemudian kita ada Endrick Dos Santos. Endrick ni antara player yang saya rasa paling famous lah dalam squad kita season ni. Di mana-mana aja orang akan sebut Endrick. Selain daripada kasar kan. Endrick ni kita tahu walaupun Endrick punya gameplay tak selaju macam Chang Hun, tapi dia ada skill. Dia boleh main fancy. Walaupun fancy tapi fancy yang orang kata kena dengan gaya dia. Dia pun boleh kontrol bahagian tengah. Sebab tu bila dia main, dia pair dengan trio Brazil kita, lepas tu dengan Lee Chang Hun lagi, dengan Cairo Azrin. Memang meletup tim kita kan. Okey. Kemudian siapa lagi kalau bukan Casagrande, kita punya top scorer. Casagrande macam yang kita tahu, beliau pernah beraksi bersama Melaka United dalam Liga Super. Jadi apa salahnya kalau beliau masih lagi diberi peluang untuk jadi top striker tim kita dalam Super League next season. Kita dah tahu keupayaan beliau untuk menjaringkan gol. Macam mana header dia, kepala dia punya bisa orang kata. Jadi ni antara player yang saya highlightkan lah, yang memang dalam top performance season ni, yang wajar kita kekalkan dalam next season. Tapi apapun bergantung kepada keputusan coach dan juga pihak pengurusan. Sebab apa? Sebab next season saingan Liga Super mesti lebih mencabar. Kita tahu level Liga Super dengan level Liga Premier memang jauh beza. Jadi player-player yang keluar masuk dalam tim kita pun mestilah ada kualiti Liga Super. Kita tak mahu tim kita hanya naik satu season kemudian turun balik Liga Premier. Tu boleh merugikan pasukan kita. Jadi apapun, player mana yang main, player mana yang stay, player mana yang keluar sekalipun, kenalah orang kata bagi balance tim kita supaya kita dapat fight dengan tim-tim Liga Super next season. Okay? Jadi saya rasa tu saja daripada saya pada kali ini. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang.